Pelik. Ini pun keramat juga. Jangan kita ingat keramat ni sepuluh-sepuluh tadi saja, berasak, air berasak orang kita ni nampak keramat gitu. Ada luas makna keramat ni, luas. Ada. Cari barail lah, boleh royak barail. So lagi, jangan kita anggap keramat kalau orang mengamalkan ilmu dunia. Beza. Sahabat-sahabat saat ni, wali-wali Aulia'ir Rahman, dia tidak mengamalkan amalan-amalan tertentu. Tiba-tiba jadi, dia pun tak tahu juga. Tiba-tiba jadi. Misalnya kita kata orang yang mengamalkan amalan ilmu dunia ni lagu mana? Dia, walaupun dia amalkan ayat Quran sekalipun, tetap orang panggil ilmu dunia. Sahabat ni tak ada, dia tak ada amal begitu. Jadi sehingga apabila orang mengamalkan amalan-amalan tertentu, katakanlah hak paling baik ayat Quran sekalipun, dia mengamal sampai jadi tak luk, jadi tak nampak, tak basah, kena hujan, benda tu boleh berlaku. Tapi berlaku sekiranya orang tu berlaku kepadanya dengan sebab dia mengamalkan amalan-amalan tertentu. Lepas maghrib dia mesti baca ni, dia ada pantalarang dia. Lepas ni dia mesti baca hak ni, sekian banyak, misalnya. Kalau lagu tu, itu orang panggil ilmu dunia, tidak keramat. Bukan keramat tu lagu tu. Jadi kena jelas molek tu. Keramat ni mana dia tidak amalkan apa-apa, dia mengikut sunnah betul-betul. Sebab benda pelik-pelik ni dia boleh berlaku daripada orang hak jahat sekalipun, ilmu syaitan pun, aulia syaitan, dia memuja mengikut cara yang tertentu, dia dah boleh dapat juga benda-benda tu, boleh dapat juga. Tetapi hak kata keramat ni tidak lagu. Dia betul-betul ikut sunnah, ikut ajaran Islam yang betul. Tak ada dengan maksud nak ni, nak piti dia tak kurang kalau dia belanja. Tak ada dengan maksud tu. Dia buat amal apa-apa, tak ada dengan maksud tu, kerana Allah. Berbeza dengan hak ni. Hak ni yang dia baca tu sebab dia tahu dia akan dapat hak ni. Sebab apa dia tak pergi beli kedai orang kafir? Sebab tu guru dia larang nak jadi ilmu ni, dia kena carak je begini. Bukan kerana Islam sungguh, bukan kerana Islam sungguh, bukan kerana Allah, kerana nak mencapai maksud dunia dia. Sebab tu orang panggil ilmu dunia. Walaupun dengan baca Quran sekalipun, ilmu dunia juga. Jadi hak lagu tu tidak keramat. Beza tu, kena biar boleh beza antara keramat dengan bukan keramat. Hak keramat ni dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Tiba-tiba Tuhan beri kepada dia. Dia pun lemah juga, tak tahu juga. Dan bila masa orang tuntut, dia tak boleh beri, bukan ada dalam poket dia. Benda tu tak ada. Tuhan nak beri. Dan dia tidak mengutamakan benda-benda ni kalau dia tahu pun. Dia tidak mengutamakan kelebihan dunia daripada kelebihan agama raya. Misalnya dia tahu kalau mengamalkan begini tak luk dia, tapi kalau dia tak luk, dia nak mati syahid lagu mana? Mana besar tak luk dengan mati syahid. Bagi Aulia'ir Rahman, dia akan mengutamakan mati syahid daripada tak luk. Itu tanda berani sungguh, tanda kerana Allah sungguh, mencabar sungguh. Kalau tahu dah pergi pakar azimat tertentu, aku tak luk dah. Tidak berani, itu lagu tu. Kadang bergantung dengan benda tu. Masih lagi ada unsur syirik, masih lagi ada unsur syirik. Walaupun zaman Nabi dulu ada berlaku juga, tiba-tiba sapu gitu je Nabi buat, ataupun sahabat buat. Siar tak ada sakit, tak ada nak gerak, ada juga berlaku. Tapi bukan semua. Bukan dia pergi tu kerana dia tahu ada di kalangan kita ni hak lagu ni. Tak ada tu pus-putula. Itu cara dia, beza dia nya.